alif dekat sini tuan-tuan. Okey. La, ta. Ni huruf ta ni. Ni ta dulu. Okey, nampak bentuk dia ta, mati pada huruf jim. Ni kepala jim sebab perut dia dah hilang, dia dah buang tuan-tuan sebab dia bersambung. Okey. La taj'alna. Bunyikan qalqalah sughra pada huruf jim. Qalqalah ertinya lantunan. Taj'alna. Na, bagi dia tempoh lagi sebab na ni dua harkat. La taj'alna fitnatan. Matikan pada huruf ta. Okey, tahankan dulu suara fit. Kemudian huruf ta keluarkan angin, hamas sikit tuan-tuan. Fitnatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat masuk. Saya mohon kepada semua tuan-tuan boleh sharekan dulu skrin kita supaya ramai lagi yang dapat manfaat. Jumpa lagi, alhamdulillah. Allah yang izinkan tuan-tuan. Okey. La taj'alna fitnatan.